saya dah memang niat lah. After SPM ni, memang nak go for the diploma in music. Hmm. And then my dad cakap, ni real story. Okay. Boleh you nak ambil music, tapi all the cost, you tanggung. Ya. Macam tu. Okay. Itu yang I bawa. I rasa macam at the end of the day, tradisi tu kita kekalkan. Tapi macam mana kita nak pecahkan meta tu, kita kena ikut innovation zaman sekarang. Macam tu lah. Tapi viral ni macam hari raya tau. Contoh you buat open house. Okay. Dia ramai hanya satu masa saja. Faham. Betul tak? Tapi sepanjang tahun tu ada tak? Takkan you nak buat open house hari-hari? Ini soalan panas lagi ni, Riz. So apa Amir sendiri rasa lagi penting? Pengalaman ataupun followers? Kalau kita nak buat produk yang sedap, semua orang boleh buat sedap. Kalau kata makanan tu sedap, semua mak-mak dalam dunia ni jadi Michelin star chef. Betul tak? Contohlah kalau you kata you aim untuk jadi content creator dalam bidang automotif. Contoh. You tak tahu pun tukar minyak hitam macam mana. Macam mana you nak explain? Takkan you just nak explain, oh kereta ni best, kereta ni ada apa-apa. Tak boleh. Bila kita dah ada reach yang ramai, followers yang ramai, at least lah, kalau tak banyak, ada satu point yang boleh bagi benefit dekat orang. In term of knowledge ke, ataupun produk yang you jual tu ada benefit dekat orang ke. Sebab hujung-hujungnya kita mati juga, Riz. Tak ada apa yang you nak tinggal pun. Deep lah. Ambil dapat ke jawapan ni? Macam deep sangat tu. Tak ada kan? Maksudnya dia ikhlas lah tu. Ikhlas lah. Hai semua, selamat datang ke Cari Makan Podcast di mana kita borak dan cerita pasal industri F&B. So terima kasih semua yang tengok video ni. Jangan lupa follow kami di media sosial. Semua link ada dalam video description. Like video ni dan nanti kalau ada apa-apa soalan ke, apa-apa feedback ke, komen dekat bawah. Saya nak baca semua. So terima kasih lagi sekali. Hari ni kita ada guest yang betul-betul istimewa, yang sebenarnya kita ada banyak cerita macam mana kita kenal. Boleh kata antara chef dan content creator dekat Malaysia yang paling lama saya kenal, hampir 10 tahun. Tapi saya tak nak introduce, saya nak minta dia introduce sendiri. So terima kasih Amir datang, Chef Amir datang. Apa khabar semua? Khabar baik, Riz. Lama kita tak jumpa sebenarnya kan? Lama tak jumpa dan lama kenal juga. Betul, lama kenal. Tapi kita dah beberapa tahun tak jumpa. Tapi still keep in touch lah. Yes, betul, sebab kita dah dua-dua, kita punya journey dah rasa 10 tahun kan kita kenal. Kalau tanya fakta lebih tau sebenarnya. Lebih. Jangan nak. Okay, jadi untuk penonton semua boleh kenalkan diri dulu. Okay, hi everyone. Saya Chef Amir Ghani. So lebih dikenali sebagai chef lah, Chef Amir Ghani. And then apa yang saya buat, dulunya saya seorang chef industri. Tapi bila saya melihat ada potensi baru, sekarang ni saya menjadi chef dalam buat menu, jadi consultant and at the same time jadi content creator. TV host jugalah. So yelah, daripada ada kat dapur, kat TV, kat media sosial semua, itu cara Amir cari makan lah dalam industri ni. Betul, cari makan, cari peluang untuk makan. So okay, kita cerita sikit pasal kita, macam mana kita kenal kan? Betul. Okay, so ada satu gambar saya nak tunjuk. Ingat tak? Ya. Ingat kan? Lama punya cerita ni kan. Dua-dua nampak muda lagi. Betul. Masih lagi mencari jalan dalam dunia digital. So yelah, untuk audience semua, untuk pengetahuan semua kan, rasanya antara food review pertama atau kedua yang saya buat, Chef Amir ikut kan? Yeah. Ingat dekat Starling Mall kan? Betul. Saya jadi orang kata bayang-bayang lah sebelah makan dengan Riz. Lah, sebab ingat yang tu kita just ambil gambar sahaja. Betul. Semua kan? Lepas tu tak silap Amir pun ada buat cooking demo around the same time. Tapi faktanya dekat situlah saya belajar macam mana food review makanan. Saya belajar daripada Riz. Janganlah macam tu. Masa tu pun Riz pun masih belajar lagi kan? Sebab tak silap tu sebelum video sangat lah, dia just gambar sahaja. Betul, kan? gambar. At the same time
kita banyak share knowledge lah masa tu. First jumpa and then first gather kan. Betul. Sebab masa tu kita bawa talent management agency yang sama kan. Betul. Masa tu banyak buat macam cooking demo semua kan. Cooking demo. Masa tu juga saya tak fokus dekat digital lagi. Masa tu hanya kepada demo cooking, TV shooting masa tu. Apa yang saya tahu, sebelum chef nak jadi chef, nak jadi pemuzik. Betul ke? Betul, Riz. Betul. Okay, apa cerita tu? Sebenarnya, saya ni seorang yang suka menyanyi dan juga suka main alat muzik daripada kecil. Waktu saya sekolah rendah, waktu saya sekolah menengah, waktu saya dah masuk U pun, saya still menyanyi. Buat basking, apa semua tahu. Tapi ending dekat my sekolah menengah tu, saya dah memang niat lah. After SPM ni, memang nak go for the diploma in music. And then my dad cakap, ni real story lah. Okay. Boleh you nak ambil music, tapi all the cost you tanggung. Macam tu. Okay. And then my mum notice yang I suka masak. So my mum said, you ambil culinary, sebab you pun selalu tolong ma dekat rumah kan, and then nampak you passion dekat masak. So masa tu saya tak rasa nak into sangat. Saya tak tahu kalau ambil culinary ni nak ke mana. Tapi one thing yang saya realise, saya nak business, saya minat business. Okay. So saya rasa macam okay lah, kalau masuk pun tak semestinya jadi chef kan. Kita boleh ada knowledge yang ada tu, ilmu yang ada, kita boleh develop dekat business. So okay lah kita apply. Faham. Macam tu lah perjalanan dia. So yelah, bila masuk culinary ni, dia bukan macam okay, aku terus nak jadi chef, tapi nak fikir pasal angle business lah. Betul. Sebab memang first masuk tu, saya tak aim untuk executive chef dekat hotel. Memang tak. Okay. Sebab memang ke arah ending dia business. Ada tak rasa macam minat music tu membantu dalam masak ke? Tak tahu. Sangat tau, Riz. Sangat, okay. Sebenarnya. Sebab kalau kita realise, music tu seni, betul tak? Betul. Culinary pun seni. So dia adalah satu seni kreatif, cuma different angle lah, berbeza angle. Bila dah into journey culinary ni, kita tahu yang makanan ni bukan kita masak untuk bagi sedap je. Kita boleh variety kan, ikut kreativiti kita. Kita boleh sampaikan story juga dekat orang yang makan masakan kita. Macam tu lah. Okay. So memang ada link antara betul. Dua, kan? Music is seni. Lepas tu makanan pun seni juga. Ending betul. dia, saya macam fall in love lah dekat culinary. Macam tu. So ada tak macam plan nak kembali dekat music ke? Oh, tak boleh, Riz. Sekarang kalau dengar suara saya rasa habis tutup semua social media. So dia minat masih ada, tapi kalau nak jadikan tu fokus memang ya, itu jadi hobi lah. Still main gitar, still suka menyanyi. Maybe turun dekat anak ko, kita train anak pula lah. Continue my goal. Jangan cakap macam you open your dad kan, macam you kena tanggung sendiri kan. Kita support dia kan. Kita support dia. Maybe masa tu lah ayah saya rasa that industry tu dia ke mana. Dia kan biasalah orang tua tak tahu. Okay, music you boleh pergi mana je. Kalau you tak famous, macam mana you nak cari makan? Faham tak? Yelah. Dia sebenarnya sebab dia kisah pasal dia nak bagi, all the parents mesti nak bagi anak dia secure lah. Betul. Kan future macam mana. Tapi ending dia saya rasa kalau scene tu tak jadi, tak adalah ambil kat sini, Riz. Tak adalah ambil dekat podcast ni. Jumpa Riz. Faham. So walaupun dia mungkin masa tu kita tak nampak macam mana dia sebahagian daripada journey tu. Betul. Dia memang part of that journey kan. Yelah, everything yang bring us to where we are now kan. Betul. Dia boleh jadi keputusan yang kita buat tu mungkin terpaksa waktu tu. Tapi sekarang baru kita tahu kenapa ending dia, kenapa dia jadi macam tu. Macam tu lah. Kalau saya ambil muzik masa tu, mungkin tak tahu apa jadi saya kat sekarang. Yelah, betul kan. Kadang-kadang kita punya perjalanan macam tu kan. Unexpected kan. Okay, so tadi Amir cerita kan pasal mula-mula masuk culinary. Betul. Sebab nak tahu dia boleh jadikan bisnes. Betul. Kan? Tapi macam mana daripada situ dah jadikan macam chef yang personality
Macam tu. Is it terus masuk dekat sini ke ada jadi chef dulu ke macam mana tu? Okay, sebenarnya tak. Saya pun, yelah kita pernah di-expose dengan uji bakat menyanyi. Media kan. Okay. Masa along the journey, masa belajar diploma tu, kita pergi uji bakat, I pernah tau, masuk mentor TV3. Lah. Masuk uji bakat, pergi beratur panjang-panjang. So Okay. kita dah nampak lah scene media tu macam mana kan. Mhm. Tapi bila I ambil culinary tu, I tak expect untuk one day aku still juga akan into media. Tapi bila F&B tak. Okay. Saya just fikir masuk belajar, nak ending dia kita nak buka business. Okay. Tapi go through that scene tu, after diploma tu, kita masuk first, kita buat scene pastry dessert. So I jadi junior baker. Okay. And then dalam tak lama, sebab masa tu habis diploma kita nak tunggu sambung degree kan. Dalam around almost 1 and 2 years macam tu lah. Okay. And then bila nak sambung tu, you have to settle, ada MUET test macam tu. So along the journey nak settle MUET test tu, I ambil keputusan untuk masuk steakhouse yang dekat dengan my house lah. Okay. Masuk dengan kerja di steakhouse dekat dengan my house tu, dapat good offer. Okay. Masa tu I dapat position terus jadi sous chef lah. Okay. Terus masuk Terus chef. daripada komis, pelan-pelan, dia tak adalah pelan-pelan, dia sangat cepat lah. Dalam 2-3 bulan tu, and then the owner say, okay lah, kita decide you untuk jadi sous chef terus. Sebab masa tu restoran tu still baru. Okay. So the impact masa I masuk tu, dia viral sangat. Okay. So dia menguji I lah. Dia tengok I boleh cope up tak, cepat tak cara kerja I, how I manage my team apa semua. Dan dia bagi position tinggi. So bila dah dapat position tinggi, I tak sama belajar lah, Riz. So dekat situ yang apa, perjalanan nak belajar tu stop? Dia nak sambung degree tu dia stop. Sebab okay. I dah dapat good position dalam industri. So I go through lah dalam lebih kurang masa tu dah 2 tahun pastry, and then I masuk steakhouse 6 years lah macam tu. Okay. 4 years, 6 years, campur macam lebih kurang macam tu. And then I masuk satu uji bakat. Yang ini digital F&B. Bukan digital lah, maksudnya dalam TV industry tapi F&B side lah. Okay. Nama dia Hero Oven. Okay, ingat. So I try pergi uji bakat tu lah. Okay. So bila I try uji bakat tu, baru I nampak scene. I rasa I kena develop personal brand kot untuk dalam media, tapi masih lagi forte I F&B. Bukan music lagi. Okay, faham. So yang keputusan untuk jadikan macam personality tu memang senaja macam fikir, okay, I memang nak jadikan ni. Okay. Dia lebih kepada saya nampak big ataupun huge potential lah. Ada banyak peluang. Bila you appear dalam sesuatu personal brand, saya nampak yang you boleh capture banyak opportunity. Macam tu lah waktu tu. So jadi yang 6 tahun yang kerja memang betul-betul chef tu, ada tak yang tu memang membantu bila nak masuk media juga? Sangat sebenarnya. Lebih kurang kalau my professional punya pengalaman dalam campur tolak steakhouse 6 tahun, steak 2, pastry 2 tahun, lebih kurang 8-10 tahun juga lah dalam industri profesional. And then saya realize satu benda, bila dia ada banyak beza sebenarnya, Riz, digital side dengan professional side lah. Okay. Professional ni dia lebih kepada kita nak develop satu makanan tu based on dia ada fundamental dia lah, from the scratch ke, macam mana platingnya ke, kan. And then untuk kita jual. Tapi on digital side, saya nampak different angle-nya adalah bukan kita nak kena buat makanan tu nampak sedap, tapi how you present. Kan, macam mana kita membawa satu karakter untuk sampai dekat audience. Supaya audience tu macam minat untuk tengok kita punya konten. Yelah, so dia ada element of orang boleh kata storytelling. Betul. Macam apa, lebih just daripada nampak sedap, rasa sedap. Kan? Tapi kalau kata sudut technical, digital banyak. Yelah, sebab apa? Sebab bila Amir masuk tu, yang tu zaman TV punya, betul. digital TV. TV. So, macam mana daripada digital tu masuk sekarang ke era social media? Adakah yang pengalaman yang buat digital punya masakan dekat digital semua sama ke dengan social media ke lain ke?
Kalau technical ni bezalah. Kalau masa TV tu dia ada crew production sendiri. You hanya fokus apa yang you nak masak dengan skrip, betul tak? Okay. Dengan apa yang kita nak scene by scene kan. Tapi kalau macam bila dah dalam social media, saya decide untuk belajar sendiri semua. Okay. Maksudnya slowly lah grow daripada guna phone. Lepas tu kita upgrade, belajar sendiri kamera, tanya kawan-kawan macam mana guna kamera. Editing pun sendiri belajar. So daripada situ I rasa perbezaan dia apa yang kita decide lah. Tapi social media kalau you sendiri buat semua, memang untuk starting tu a bit struggle lah. Struggle lah. Yelah, sebab bila kita macam masuk dekat TV kan, macam Amir cakap kan, kita just focus on script dan masak kan. Betul, dengan penampilan you semua tu lah. Betul. Yelah, even kadang-kadang yelah, sebab saya pun pernah masuk TV untuk masak juga. Betul. Kan. Siap akan ada orang dah potong. Kadang-kadang yang makanan tu dah separuh masak, kita Betul. keluarkan. Kan. Sebab before I jadi macam host TV pun, behind the scene saya pun buat. Dan sebelum jadi TV host, saya cuba explore, Riz. Explore macam mana, apa lagi opportunity dalam media ke, macam mana ke dalam F&B line. Kat mana lagi peluang yang kita boleh masa tu kita tengah explore lagi. Faham. So I jadi chef assistant, prep untuk chef celebrity. Macam tu. So mestilah pengalaman tu membantu juga bila Amir jadi host kan? Betul, sangat. Sebab Amir dah tahu behind the scenes macam mana kan. And then kita tahu ending product dia kita nak macam mana. And then kita boleh guide kita punya, contohlah if kita ada chef assistant kan, assistant chef, kita boleh guide dia, kita nak potongan macam mana. Kalau dia tak boleh buat, kita boleh buat sendiri. Yelah, sebab kita dah ada knowledge tu kan. Betul. Yelah, saya rasa pun ni salah satu behind the scenes kan, yang orang tak nampak kan. Betul. Which is maybe you boleh jadi chef, you boleh jadi power masak. Tapi bila you dalam situation yang you kena present ke, actually a lot more goes into it behind the scenes kan. Sangat. It's not just you pandai masak, you dah boleh terus jadi host kat TV kan. For me, tak adalah I cakap ni sebagai host masakan yang power ke terror ke, tak. Tapi pada apa yang I belajar, I nampak nak jadi host TV, especially dalam bidang I masakan, bukan pandai masak, tapi sebenarnya pandai explain macam mana teknik dia, kenapa ending dia. So macam mana you gain the trust lah dekat orang. Kalau tak, you akan jadi macam orang tengok you sekali je lah. Yelah, betul. Lepas tu dia tu macam susah lah, chef ni dia pandai masak, tapi cara dia explain tu susah sikit nak faham. Betul. So orang tak tengok sangat. Macam tu lah. Yelah, dia sama juga dengan macam food review kan. Betul. Saya masih ingat yang antara pengalaman saya first buat food review, saya masuk guest dekat Jalan-Jalan Cari Makan kan, dengan Naz kan. Dan dia cerita, yelah, sebagai host, it's not just you makan cakap sedap. Betul. You kena describe dia punya rasa, you kena bawa penonton pengalaman as if they yang makan. Betul. Kan? So rasa lebih kurang sama kan. It's not kita just nak describe macam mana nak masak kan. Betul. Tapi dia sebenarnya dia kena lagi dalam kan. Kalau tak, orang macam Amir cakap, dia tengok sekali je. Ya, dia lebih kepada orang buat rasa masa you cakap dia ada dekat meja tu tengah makan. Itu Yelah. yang power kalau orang pandai buat. Macam tu lah. Betul. Sebab itulah baru entertainment. Kan? Ya. So jadi macam mana Amir buat yang transition tu? Sebab tadi Amir cakap bila masuk social, memang semua social punya side kena belajar sendiri. Tu satu macam keputusan Amir dah buat, which is okay, sekarang aku nak jadi digital ke, dia jadi bit by bit over time ke. Macam mana yang Amir buat transition? Macam Amir ni, Riz, jenis yang kalau ni tak jadi kan, angle mana lagi yang aku boleh explore macam tu. So bila TV ni, everyday you tak boleh expect ada job sebab TV station punya project is by pitching. Proposal. Kadang-kadang kita tak semestinya bila dah masuk nama dalam proposal confirm you akan jadi host. Tak boleh expect macam tu. Along the way tu I pun pernah juga set up beberapa business restoran. Kita ada ups and down, jadi tak jadi. Jadi I fikir kat mana yang I boleh start balik from zero yang tak melibatkan orang. Faham? I dah masuk TV, so I dah ada at least knowledge sikit lah macam mana dengan my digital asset platform kan. Macam my TikTok pun dah grow sikit-sikit lah waktu tu. So I rasa macam why not
ni do or die Okay, kan. faham. Sebab umur dah 30, contoh 30-an. So kalau tak jadi, dia akan jadi masa yang tarik lagi panjang lah. Tapi saya cakap, kalau tak cuba, lagilah tak tahu kan. Faham. So kita cuba. Tapi boleh katalah itu yang kalau kita tanya sesiapa yang memang entrepreneur, memang journey macam tu kan. Dia akan try something. Kalau benda ni macam tak jadi, dia cuba Betul. cara lain sampai dia dah jumpa yang betul-betul jadi kan. Sebab depends lah dalam perjalanan kita dalam hidup ni. Saya selalu percaya yang dia memang ditetapkan rezeki you kan, apa yang you akan dapat. Tapi kalau you tak buat apa-apa, Betul. dia boleh mengubah segala kehidupan you. Yes, So kita kena try and error lah. Betul. Kita usaha, but ending dia I selalu fikir yang macam, kalau tak jadi ni, so ada ni yang Tuhan nak bagi dekat mana. Cuma kita kena cari. Itu yang I explore lagi. Betul. Dan kadang-kadang kita memang kena lalui proses tu. Betul. Even Riz pun mesti lalui juga sampai ke dah ada company sendiri sekarang kan. Yelah, even macam kita cerita kan, kita pun dah lebih 10 tahun kenal kan. Betul. Which is, kita dah go through this journey together. Kita pun nampak each other grow macam mana kan. Macam, okay, try macam ni, jadi ke tak jadi. Yelah, sebab Riz pun ada juga pengalaman kita kerja dengan partner. Ada tak beberapa ngam ke. Tapi sebenarnya itu part of the journey. Betul. Kan? Kalau kita just stop, memang habis situ lah. Betul. Kita kena try and error. Okay, benda ni tak jadi, tak apa, aku try yang ni. Sampai kita dah jumpa apa yang works. Betul. Kan? Tapi kita pun tak pasti kalau apa kita buat sekarang the final thing ke kan. Mana tahu akan ada something else kan. Kita macam kita merancang je, kita plan je kan. Yelah, plan dan buat sebaik kita mampu. As long as tak adalah kita minta nak jadi kaya raya kan. Cukup sekadar you can boleh survive. Yelah. Kaya raya tu is a bonus lah. Betul. Tapi apa yang you fokus sekarang adalah, contoh kalau dah ada family. As long as family okay, cukup makan. And kalau tiba-tiba sekarang dah ada team, contoh. So team punya overhead lepas. Yes. Cukup menenangkan you. Okay lah kan. Itu yelah, kita tak minta banyak sebenarnya. Betul. Kan? So, okay, sepanjang yang journey ni, apa Amir rasa yang paling macam mencabar nak survive dalam industri ni? Kalau dulu masa kerja as a chef, every month secure kan gaji. Gaji masuk kan kita. Okay. So ada contoh hari tu sale rendah ke, hari tu dapat jual satu steak ke, hujung bulan gaji you mesti dapat punya kan. So kalau dalam digital ni, you punya income tu bukanlah konsisten. Kan? Ada bulan masuk, ada bulan tak masuk langsung. Ada pula tiba-tiba bulan you dapat double triple pay daripada sebelum ni punya payment. So learn a lot, tapi dia struggle dia macam mana dalam manage financial pula lah. Macam mana, yalah bila kita mula ni, Riz pun mesti ada that kind of benda yang you dapat big amount kan. Mesti you eager gila untuk upgrade. You macam, you rasa kena upgrade mic, nak bagi audio yang macam bagi you kepuasan waktu buat kerja kan. Lepas tu daripada phone, ini projek dapat besar ni, kita upgrade kamera lah. Kamera tiba-tiba beberapa bulan tak ada job. Yalah, betul. Tapi benda tu lah kita kena lalui kan. Yelah, saya masih ingat dalam antara partnership pertama saya buat yang lagi seorang, dia memang macam tu kan. Kalau projek masuk, semua budget projek akan pergi dekat upgrade. Tak salah pun sebab kita nak buatkan yang terbaik. Betul. Tapi at the end of the day kan, kita kena fikir when you run a business kan, you kena planning financial management lebih dalam lah. Instead of just upgrade kan. Dia lebih kepada orang panggil timeline lah. Betul. Kan? Okay, timeline kat mana boleh upgrade. Yes. Especially kalau macam saya sekarang, sebelum ni lah, dulu seorang kan. Maksudnya seorang jatuh pandai-pandai lah hidup kan. Kalau dah ada company tak boleh lah. Betul. Kan? Kalau ada company nak kena ambil kira overhead semua dululah. Yelah, dan itu yang apa yang saya sendiri nampak is a whole other level of challenge kan. Sebab when it's just us, macam Amir cakap kan, kita pandai-pandai, kita survive kan. Betul. Tapi when you have other people yang you
relying on you kan. Betul. You tak boleh setakat bulan ni projek besar masuk Boleh upgrade, tak betul? boleh. Kita kena planning, okay, andai kata dalam lagi 2 bulan yang datang tak ada apa yang masuk, kita cover ke? Tapi Kan. okay lagi kalau mula-mula you ada that orang kata pemikiran yang upgrade for your own career tau. Macam company apa. Kalau orang yang jenis baru-baru nak naik, influencer baru nak naik, upgrade pergi travel, pergi beli phone, macam-macam kan. Dia itu lagi bahaya. So yelah, kita tak salahkan pun sebab the temptation is, okay, aku nak pergi travel, aku nak upgrade kereta kan. Tapi I think the challenge is mesti orang nampak bila orang dekat atas kan, sebab orang tayang the best part. Betul. Macam IG semua is the highlights of your life kan. Orang tak tayang yang dekat bawah tu. Betul. So kita nampak orang lain, kita pun macam rasa nak ikut kadang-kadang kan. Itulah yang membezakan macam saya cakap tadi lah. Beza dulu kerja makan gaji bulan. So sekarang dalam digital side, ibarat macam you ada bisnes sendiri lah, lebih kurang lah kan. Saya pun buat consultant. Kadang-kadang bila projek tu kita sub dengan outsource punya team kan. Jadi kita sekarang dah ke arah tak boleh lah spend sangat, and then kita kena tengok projection lah. Hujung tahun macam mana baru kita boleh upgrade apa yang perlu upgrade. Betul. Tapi macam Amiris, Amir lebih kepada suka upgrade dalam what industri yang I tengah fokus lah. Faham. Macam sekarang industri social media kan. So kita memang slowly lah nak jadi macam Riz jugalah. Ada team kan. Ada team sendiri. We still growing jugalah kan. Tapi adalah dia punya journey to go kan. Maksudnya. Yelah, dia at least you ada plan macam mana. Betul. Nak sebab kalau you tak ada apa-apa plan. Contohlah. Kalau I jadi seorang chef yang dalam content creator. Lepas tu tak ada plan. Buat je lah. Ada job kita buat je lah. Tak ada job, okay. Carilah kerja. So you tak nampak you nak pergi mana. Betul. Betul. So bila I susun I rasa macam okay, digital ni is a last orang kata bullet lah. Sebab I nampak kalau you tak jadi pun at least orang kenal you. Jadi kalau Amir macam ada time machine, go back in time kan, jumpa dengan Amir yang dulu yang baru pergi uji bakat Indo Oven tu, apa yang advice Amir akan bagi tu? Kalau I boleh cakap dengan Amir yang dulu tu, I dah cakap lah. I nak cakap macam akhirnya kan, I'm proud yang rezeki tu bukan sampai awal-awal dulu. So rezeki tu sekarang baru nampak. And thank you sebab konsisten tak stop berusaha. Nampak tu ayat dia. Power lah. Power. Sebab kalau I stop berusaha, mungkin I kerja saja. So I rasa macam kalau I jumpa Amir yang dulu tu, thank you sebab tak berhenti berusaha. Macam tu lah. Deep lah. Deep sangat tu kan. Tapi betul juga kan, mungkin tu yang akan jadi pembakar semangat. Betul. Kan, untuk teruskan kan. Sebab kalau dululah I rasa macam I tak percaya pada rezeki yang akan sampai bila waktu tepat, mungkin I dah give up dah. Macam okay lah, tutup semua akaun social media, jadi macam orang biasa. Kerja, makan gaji, dah cukup. Macam tu lah. Tapi I think is good advice lah kan. Deep lah. Amir dah plan ke jawapan ni? Macam deep sangat tu. Tak ada kan. Maksudnya dia ikhlas lah tu. Ikhlas lah. Kita cerita pasal apa yang Amir buat sekarang dan the future untuk Amir kan. So saya personally, saya suka authentic Malaysian food kan. Ini soalan panas ni. Memang dah build on, yelah dulu Mat Salleh cari makan kan. Kita akan masuk kampung-kampung cari yang betul-betul authentic kan. Saya tengok Amir sekarang ada lebih kepada horror fusion. Kan, contoh ada durian brulee, Maggi surf and turf kan. So macam mana Amir rasa fusion ni boleh bagi impact dekat industri F&B? Dia macam ni. Makanan tradisi tu kita tetap kekalkan tau. Sebab pada saya tradisi is tradisi. Tradisi ni dia macam akar kita. So tapi at the end of the day kita kena terima orang kata innovation dekat dalam food tu. Sebab kalau tak, you tak boleh marketkan tradisi you tu untuk luas lagi reach yang lebih meluas. Sebab tu I buat
I macam tak ada buat perubahan yang sangat drastik, tapi masih ada elemen-elemen, contoh macam cream brulee durian. So cream brulee tu masih teknik yang sama, French punya style lah, tapi kita infusekan rasa Malaysia. Macam tu. So bila orang rasa, oh macam mana original cream brulee, tu dia orang punya teknik lah, tradisional. Contoh kalau macam saya buat baru-baru ni, kita collab pasta rendang. So kalau orang luar datang Malaysia cakap pasta rendang, so rendang ni sebenarnya asal Malaysia macam mana? Dia cari balik kepada tradisi. So pada I expand untuk reach yang lebih besar. Macam tu lah. Tapi tradisi tetap kekal lah. Yelah, personally I rasa dia cara you nak fusion kan. Betul. Which is where apa yang saya nampak pengalaman sebagai chef, betul-betul chef, membantu. Sebab sebagai chef you dah tahu macam mana nak pairkan, Betul. apa yang jadi, apa yang tak jadi. Betul. Mungkin yang bukan nak kata salah, tapi fusion yang tak seberapa okay Betul. is setakat letak cheese ke, setakat fusion yang tak macam, how to say, well thought through kan. Macam you fusion kan just sebab boleh. Betul. Instead of you fikir betul ke fusion ni jadi. Yelah, I'm not against lah. Ada beberapa chef tak setuju benda ni. Tapi kalau pada I, as long as, contoh kalau you nak macam I ambil pendirian macam mana kita nak marketkan Nusantara flavor ni, tapi dalam modern way. Contoh, tapi you masih titik beratkan dari segi profil rasa, dari segi texture, and masih lagi kalau kata kuah rendang tu, itulah kuah rendangnya. Faham? Kita tak adalah macam okay, tambah cooking cream. Kita bagi tiba-tiba kuah rendang tu ada tomato punya base bolognese contoh. Dia memang dah different lah, you tak boleh panggil rendang, tapi dia punya authentic nak buat kuah rendang tu masih ada, cuma elemen protein, elemen garnishing, dia punya side tu you ubah sikit-sikit. I rasa okay, sebab generasi sekarang sukakan modern style. Betul. Tapi you masih bawa lagi knowledge Nusantara flavor kalau you jenis chef yang nak ketengahkan Nusantara flavor lah. Betul. Sebab apa yang kita nampak kan dengan macam orang panggil apa, Gen Z ke, yang generation yang baru ni kan. Macam Amir cakap, dia pun lebih kepada non-traditional punya food kan. Betul. So macam mana kita nak kekalkan tradisi warisan tu? Sebab dia orang, bukan semua lah, kita bukan generalize, tapi tak nak. Dia nak yang macam western ke, modern senang ke, macam ni Riz, kalau kita faham kan, bila dekat makanan Korea masuk dekat sini, makanan apa yang paling viral? Bila viral lah, masuk trend dekat TikTok, ramen. Paling viral ramen Kan buldak tu kan. yang spicy tu. Macam mana dia penetrate tradisi dia untuk dalam Korea ni masuk dekat Malaysia supaya orang macam explore benda lain. Perasan tak kimchi? Kimchi tu dia pelbagaikan. Dia masuk dalam ramen, dia masuk dekat macam-macam style kan. And then kita mula notice, kimchi ni apa dia? Barulah kita akan explore, oh ini makanan tradisi. Macam tu, macam mana dia peram benda tu. Yelah, so itu cara nak memperkenalkan. Betul. Itu yang I bawa. I rasa macam at the end of the day, tradisi tu kita kekalkan. Tapi macam mana kita nak pecahkan meta tu, kita kena ikut innovation zaman sekarang. Macam itulah. Dan mungkin Amir punya pengalaman sebagai chef yang tahu pairing, tahu cara masak, membantu dengan tu juga kan. Betul. Supaya rasa tu dia synchronize lah. Tak adalah you just letak cheese. Tak lah. Dia lebih kepada technical, ilmu juga. Sama-sama belajar dengan chef-chef lain, minta pandangan. And then ready to go lah. Kalau I rasa, kalau you betul form texture, profile rasa tu betul-betul untuk satu-satu dish, I rasa dia lebih unik tau. Dia boleh sampaikan story yang sangat best. Macam tu. Okay, jadi kita cerita pasal technical punya skills kan. Sekarang kita tengok dalam dunia social media, dunia content creation kan. Dia dah ramai orang yang home cook, yang dah jadi content creator kan. Betul. So dia bukan trained chef, tapi dia home cook, dia masak cara dia kan. Dan dia ada macam two camps kan. The chef punya side dan the home cook punya side kan. Ini soalan panas lagi ni Riz. So apa Amir sendiri rasa lagi penting? Pengalaman ataupun followers? Untuk I rasa pengalaman lah. Pengalaman dulu. Sebab viral ni, betul, dia jackpot lah kalau dapat. Tapi viral ni macam hari raya tau.
Contoh you buat open house. Okay. Dia ramai hanya satu masa saja. Faham. Betul tak? Tapi sepanjang tahun tu ada tak? Takkan you nak buat open house hari-hari? Kalau buat hari-hari tak jadi pun kan. Okay, so pada I, daripada you viral, you tak ada pengalaman, lebih baik you viral, you dah ada pengalaman. So you boleh kekal sustain dan relevan lah, macam tu lah. Orang dia mungkin macam Amir jadi chef first, Betul. lepas tu content creator. Betul. Kalau dia jadi content creator first, Amir rasa berbaloi ke dia memang cari pengalaman juga ke? Contohlah, dia betul-betul dia dah ada fanbase yang sangat luas. So tak rugi tau untuk dia explore another skill yang macam chef. Sebab at the end of the day, dia boleh banyak pipeline yang dia boleh buka. Sebab dia dah ada fanbase dia sendiri. Macam I cakap, I tak pernah against yang apa jadi content creator. Tak pandai masak. I tak pernah judge orang sebab I rasa bila dia dapat reach ataupun dapat viral, dapat followers yang ramai, tu rezeki dia. Tuhan tu nak bagi time tu juga. Kita tak boleh deny. Sebab kadang-kadang apa yang dia buat video tu sama je dengan apa yang kita buat kan. So itu adalah time dia. Tapi macam mana dia nak bawa tanggungan tu, itu yang menguji dia. So pada I, kalau siapa-siapa yang ada rezeki tu, bila dia nak long term punya consistent sustain, why not you explore lagi knowledge F&B. Sebab you dah ibaratnya macam you dekat laut, kan. Lepas tu you dah ada tangguk yang besar untuk tangkap ikan. So you dah ada benda tu. So orang lain nak sangat tempat you. So why not you betul-betul leveragekan benda tu untuk you kekal relevan. Faham. Push. Tu jawapan deep juga. tapi yelah, saya pun setuju juga kan. Dia macam apa, bila you ada rezeki, ada followers, betul. Sebenarnya ada tanggungjawab juga. Betul. Which is you dah ada responsibility untuk you punya followers. Yes. Kan? I believe yang bila kita dah ada reach yang ramai, followers yang ramai, at least lah, kalau tak banyak, ada satu point yang boleh bagi benefit dekat orang. In term of knowledge ke, ataupun produk yang you jual tu ada benefit dekat orang ke. Sebab hujung-hujungnya kita mati juga, Riz. Tak ada apa yang you nak tinggal pun. Itulah. So lebih baik you tinggalkan manfaat daripada you tak tinggalkan apa-apa. Betul. Macam tu lah. Yelah, dia akan buat kerja kita lagi dalam dari just buat sebab nak buat kan. Betul. Ada sebab, ada reason kenapa. Ada reason. Bukanlah sekadar you viral, okay, you buat business, you kaya-kaya dah. Dan you nak ke mana? Itulah maksudnya. Yelah. So kita cerita pasal nak ke mana kan. So Amir cerita dulu bila masuk F&B ni memang niat nak buat business kan. Betul. Lepas tu dengan perjalanan macam-macam kan, dah jadi content creator. Apa macam plan Amir ada buat restoran ke, produk ke. Kalau orang mungkin dia tengok Amir masak, dia nak rasa air tangan Amir. Macam mana dia nak rasa tu? Faham? Okay lah, kira dah go through banyak benda roller coaster lah dalam career kerjaya ni. So sekarang saya dalam this industry ni lebih kepada buat consultant kan. Kalau kata restoran sendiri pernah ada satu ketika dahulu, tapi sekarang saya lebih ke arah kita collab dengan beberapa restoran, kita buat private dining. Lepas tu kita buat event yang unik sikit. Sebab pada I boleh variety kan tau. So bila kita collab dengan restoran, kita create beberapa menu untuk jual dalam beberapa hari. Kita boleh buat different experience, vibe yang berbeza. At the same time, I collab dengan brand lah. So kalau you guys nak rasa, just keep in touch ataupun tengok my update lah dekat social media kan. Dia akan ada beberapa promo lah. Macam okay, nanti bulan ni Chef Amir akan buat vibe dia macam mana, kita lepak kat restoran mana, contohnya 3 course meal. So ini package dia. Macam tu lah. Faham. Yang tu macam betul-betul eksklusif kan. Eksklusif. Dia bukan boleh dapat selalu, dia macam limited edition lah. Betul. Kena ambil masa tu je kan. Menu tu di craft Nusantara flavor tapi in modern way. Tapi different dia adalah place yang berbeza-beza. Mungkin tiba-tiba dalam hutan, campsite. Mungkin tiba-tiba kita collab dengan restoran yang macam ala-ala fine dining. Contohnya macam tu lah.
Dan mungkin kalau Amir buat macam tu kan, dia akan buat idea Amir sentiasa fresh kan. Daripada Yes. just buat benda yang sama. Sama. So dia sentiasa fresh. Satu, kita bagi experience dekat kita punya customer yang hari ni kalau nak makan menu Chef Amir, kita kat tempat lain. Ada macam tu lah. Macam tu. Faham. Jadi ada masih juga buat consulting ke Masih. kalau nak set up ada. Saya masih buat, cumanya kenapa saya tak promote sangat konsultan saya? Saya konsultan ni adalah satu projek yang heavy sebenarnya. Dia bukanlah kita boleh grab all the client. Sebab pada I, konsultan ni lebih kepada you jadi partner dia sementara. Okay. Faham tak? You jadi partner dia sementara untuk fahamkan dia apa setup yang macam mana, menu development macam mana. Jadi projek konsultan yang I buat selalunya semuanya adalah daripada trust ke klien-klien sebelum ni. Faham. Contoh, I dah pernah buat dengan klien ni percaya sangat dan selesa, senang, dia bagi tahu kat kawan dia. Itu yang I buat. So dia boleh kata dia bukan main focus, kalau ada Betul. tapi bukan macam main focus. Sebab at the end of the day, okay, betul consultant can make money, tapi dia ending dia takkan you tak ada produk sendiri. Faham. Takkan you tak ada restoran sendiri kan. So my aim bukan kat situ lah. My aim adalah ending dia mesti kita nak ada satu karya craft yang your followers yang selama ni tengok perkembangan you boleh nikmati sama-sama. Faham. Macam tu. Okay, so kita cakap pasal yang tu. Amir dah lead nicely to next question kan. Ada dengar tengah R&D produk baru yang ada twist dekat Nusantara flavor tu. Apa tu? Ini rahsia. Rahsia. Dia tak adalah rahsia, tapi banyak benda yang bila saya dah duduk dekat dalam industri social media, digital line, produk macam mana kita nak menjual tu, dia bukan lagi soal produk tau. Kalau kita nak buat produk yang sedap, semua orang boleh buat sedap. Kalau kata makanan tu sedap, semua mak-mak dalam dunia ni jadi Michelin star chef. Betul tak? Kan? Tapi dari angle lain, nak product knowledge, macam mana kita nak anglekan kita punya produk, nak bagi orang trust, percaya uniknya produk tu, itu yang paling susah. Betul, saya tengah R&D beberapa Nusantara flavor. Dia produk lah kan, tapi unik, sangat unik. Kalau tanya saya, unik tapi masih kekalkan tradisi tu. Cuma kalau nak reveal bila keluar tu, dia masih long journey to go. Dia bukan sekadar dah siap masak and then jual, tak. Tapi yelah, based on kita punya discussion, itu fit dengan gaya Amir kan, which is bukan just nak buat sebab boleh je buat. Betul. Tapi nak make sure bila buat dengan betul. Pastikan all the technical yang betul kan. Macam dulu kita explore kan, I explore macam-macam jenis cabang. Saya pun pernah buat food styling untuk brand-brand besar. Okay. Kan, so kita dah go through banyak cabang. So this time adalah you pilih and firm. Dia dah ke tahap tu dah. You tak boleh cuba-cubalah, tak boleh. Dia dah tak jadi dah. Yelah, dia kena ada fokus lah. Betul. Dan yelah, kadang-kadang timing kena betul kan. Kalau kita tak ready untuk fokus, tak jadilah. Sebab bila you come out dengan produk, dia dah jadi macam you ada business yang you kena fokus lah. Kalau macam sekarang, dia kadang-kadang rezekinya datang dengan brand. Macam yang business I sekarang lah, datang dengan consultant sikit, and then dengan collaboration dan sebagainya. Tapi bila you nak come out dengan keluar produk sendiri, itu adalah produk yang you kena jual hari-hari dekat orang. Jadi mestilah dia kena ada value, and you pula kena put effort, focus that product. Macam tu lah. Betul. So kita tak tahu bila akan datang, cuma tak tahu bila lagi lah. Akan datang, tapi yang pasti dia ada seeding yang akan berlaku lah dekat social media. Even Respawn kena tengok follow Amir, tengok betul. Kita tak tahu kan. Kita tengok balik kan perjalanan Amir semua kan. Ada tak apa-apa nasihat untuk orang yang mungkin dia baru nak jadi chef ke, baru nak jadi content creator, based on pengalaman Amir? Kalau siapa yang baru masuk belajar culinary ke, minat masak ke, kalau boleh, jangan hanya pandang satu pekerjaan saja. Chef ni tak semestinya dia
ending dia, okay, goal dia boleh jadi sampai executive chef saja. Sebab you punya cabang tu sangat luas. Tapi siapa yang dah masuk belajar tu, you percaya yang rezeki you akan sampai, tapi explore lah sebanyak mungkin cabang. Maksudnya, kalau tak jadi dekat hotel lain, you pergi kat restoran lain. Kalau tak jadi dekat restoran lain, you boleh pergi kat digital lain. Tapi masih dalam F&B. Kalau tak boleh digital lain, you boleh pergi airline. You masuk pula F&B airline. Macam-macam cabang ada. Cumanya jangan stick kepada, oh, aku tak berjaya dalam hotel lain, aku gagal. Tak. So, banyak cabang yang you boleh explore dalam F&B ni. Terutama parents, give support dekat anak yang minat dalam masakan. Sebab culinary ni is a professional punya bidang. Sangat luas yang you boleh explore. I nak cuba pecahkan that mindset yang jangan fikir anak you belajar culinary tu ending ni tukang masak. Tak. Okay, jadi untuk orang yang nak jadi content creator, ikut pengalaman Amir juga, apa nasihat untuk mereka? Kalau untuk content creator, boleh you cuba untuk aim untuk jadi content creator. Tapi pada I, banyak benda yang you kena learn a lot untuk jadi content creator. Kalau rezeki terpijak tu, alhamdulillah lah untuk dia. Tapi kalau tanya saya, kukuhkan fundamental. Contohlah, kalau you kata you aim untuk jadi content creator dalam bidang automotif, contoh. You tak tahu pun tukar minyak hitam macam mana. Macam mana you nak explain? Faham. Takkan you just nak explain, oh, kereta ni best, kereta ni ada apa-apa. Tak boleh. So for me, fundamental kukuh. And then along the journey tu, you dah tahu dah, you akan belajar sendiri macam mana angle, karakter you, tone suara you nak bawa unik macam mana. Itu semua along the journey. Yelah, macam kita cakap tadi kan, pasal you kena ada sebab kenapa you nak buat. Betul. Ada manfaat dekat audience. Betul. Sebab for me, bila I dah tak adalah famous sangat pun kan, tapi famous. tapi orang kenal, so I nampak kat mana I boleh bagi knowledge, ataupun maybe apa yang I boleh orang kata kenalkan. Contoh, that's why I bawa Nusantara flavor tapi masih modern way. Kadang-kadang I tukar pula Nusantara flavor modern way tapi boleh buat kat rumah yang murah. Macam tu. So you kena juga ada your punya niche yang you specialize kan? Betul, supaya orang ingatlah saya kan. Brand-brand banyaklah collaborate dengan saya. Macam tu lah. Kita buka ruang lah. Yelah, kita cakap pasal buka ruang ni. Macam mana orang nak follow Amir dekat social media? Okay, saya senang je. Dekat dalam social media, saya semua nama sama je. Chef Amir Ghani. Sebab saya nak, bukanlah nak title sangat pun chef tu, tapi saya nak standardize kan. Yelah, itu boleh kata sesuatu kita belajar dulu-dulu kan? Betul, dulu-dulu. Pasal PR, branding, your punya personal brand. Betul. Tapi Riz, I nak highlight satu benda tau. Okay. Bila dah dalam digital line, bila kenal Riz apa semua kan, saya nampak satu benda yang different dari sudut angle F&B tau. Okay. Bila kita chef, kita masak, tapi kita hanya masak untuk sedap tau. Faham. Tapi bila kita dah dalam digital line, especially I buat consultant, satu angle yang orang tak nampak adalah makanan tu, produk yang keluar tu adalah satu angle yang you kena cover semua benda tau. You kena tengok macam mana you nak market kan. Okay, bila you dah unique, macam apa uniquenessnya. And then bila food review datang, you dah tahu apa yang you nak highlight kan untuk food review you explain. Jadi sebenarnya kenapa I cakap last bullet I untuk kekal push dekat dalam digital line ni, ini ilmu-ilmu ni kalau I tak dalam digital line, I tak rasa boleh dapat lah macam tu. Dia banyak benda you boleh explore. Betul. Dan yelah, kalau mungkin ada restoran yang tengok ni dan nak bantuan dengan marketing, kontaklah MSCM Studios. Betul. Kalau nak set up dari segi the technical punya side, kontak Amir. Boleh. Untuk marketing, kontak Riz. Set up all in one package. Betul. Kita sama-sama naik. Macam dari dulu sampai sekarang lah. Betul. Tapi Riz sekarang dah kurus tau. I yang masih besar macam ni. Yelah, kalau kita tengok gambar, I ada lagi satu gambar lah. Alang-alang kita dah dekat hujung kan. Ni betul-betul gambar first tau. Ya ke? Dua-dua kurus. Oi. Ini zaman. Siapa tu? Ini first time Riz pakai baju Melayu? Ke second? Antaranya kan lah. Kira first year lah lebih kurang. Betul.
baju tu masih ada sampai sekarang. Oh. Dia ada zaman dia tak muat. Ada zaman dia muat balik lah. So okay lah. Okay lah tu kan. Tapi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak Amir. Sama-sama Riz. Saya jemput semua orang follow Amir dekat Yes, social media. please. Kalau belum follow lagi, jangan lupa juga follow kami kat Cari Makan Podcast. Betul. Kita punya link semua ada dalam description. Kita ada dekat semua social media. Dan kalau suka episod ni, tolong like, subscribe kalau belum, dan bagi komen dekat bawah. Nak tanya soalan ke, nak bagi apa-apa feedback pun boleh. Kita pun berterima kasih dekat audience yang tengok. Terima kasih lagi sekali Sama-sama, Amir Riz. datang. Dan kita jumpa di episod seterusnya. Dan kita jumpa lagi. Betul. Jangan tunggu lagi berapa tahun lah. Esok kita keluar lagi food review. Okay. Amir belanja. Okay. Bye.